Teringatlah nak makan bihun goreng seafood. Jom buat. Okey, pertamanya kita panaskan minyak. Kemudian kita masukkan udang dan sotong. Kita perlu masak sekejap ya. Okey, gaul-gaul sekejap. Okey, bila kita punya udang dan sotong dah matang, kita masukkan fishball. Okey, kemudian kita masukkan telur. Telur ni perlulah dipukul rata ya. Boleh tambahkan sayuran sekiranya mahu. Kita tambahkan carrot kali ini. Sekarang kita nak gunakan produk Chef Syah kita, iaitu balado merah. Masukkan 2 sudu balado merah. Tambahkan sedikit air ya. Okey, sekarang kita perasakan bahan tumisan kita dengan meletakkan sedikit garam, serbuk perasa dan juga bihun yang telah direndam menggunakan air biasa saja, tak perlu dicelur. Kita perlu letakkan sawi dan tomato, juga tauge. Gaul-gaul sekejap. Dan terakhir kita perlu letakkan daun bawang. Nampak menarik. Dah siap. Jangan lupa cuba resepi bihun seafood goreng kita. Makan pula bersama dengan sambal tumis ikan bilis Chef Syah meletup ke babum. Kini boleh didapati di Shopee dan juga TikTok Shop. Bye!